Assalamualaikum dan hai semuanya. Saya akan bawa anda semua ke satu homestay yang menarik pada hari ini. Ini dia homestay di Quds yang terletak di Parit Kudus, Pontian, Johor. Jom kita masuk. Ini dia ruang tamu yang kemas, cantik dan juga amat bersih. Di ruang tamu juga ada ruang untuk meja makan. Tengok tuan rumah sediakan kuih raya. Bilik yang pertama, dia hanya ada kipas, tidak ada air condition. Tuala disediakan, kemas, bersih, cantik dan wangi. Bilik yang kedua, di sini ada air condition dan juga kita lihat ada disediakan sejadah dan juga setrika. Kiblat pun ada juga disediakan, tapi lupa pula nak record. Juga ada tuala, 2 helai di sini. Seterusnya kita akan ke bilik yang ketiga. Di sini juga ada tuala 2 helai. Besar sikit bilik yang ketiga ni, master bedroom ya, ada air condition, telekong dan juga ekstra toto pun ada disediakan dalam almari ni. Dalam master bedroom ada bilik mandi. Tengok tu, ada sekali dengan water heater. Cantik, kemas, bersih. Cermin pun ada, sabun mandi pun ada. Pintu jenis sliding. Kita ke dapur. Di dapur kita tengok ada peti ais. Peti ais yang besar dan bersih. Di sini ada kabinet, disediakan jug, kettle, juga ada rice cooker, ada gelas cawan. Buka dalam ni, wow, macam-macam ada. Ada biskut, ada kopi, teh dan sebagainya, gula pun ada. Peralatan-peralatan kegunaan seharian pun ada. Saya buka laci ni, wow, macam-macam ada peralatan memasak, siap semua dengan chopping board. Nak mengukus kuih-kuih pun ada disediakan. Mesin basuh pun ada, sabun pun dia berikan kat sini. Ini tandas yang kedua atau bilik mandi yang kedua terletak di dapur. Macam ni rupa dia, bersih. Sabun mandi dah ada dekat sini. Jangan risau, shower cantik. Di sini dapur ya, dia sediakan ada kuku, minyak masak, kuali, sabun basuh, pinggan. Di situ ya, semua lengkap. Penyapu, penyodok, semua ada. Ni dapur dia, cantik, kemas dan bersih. Sangat-sangat happening dekat homestay ni. Harganya pun sangat berbaloi. Enjoy! Like dan juga subscribe.